Welcome kembali setelah bercuti panjang dekat 10 tahun kita cuti, okey, dekat 10 tahun dan akhirnya kembali dengan 246 subscribers. 11 hari lepas, 11 hari kita cuti dan kita tidak akan bercuti lagi selepas ini. Live kita first time mencapai 119 view. 119. Ye. Lepas tu kita cuti 11 hari dia. Aku rasa 11 hari terlampau lama dok. Sampai orang lupa dok. Siapa Jibam kuat ni? Thank you bro Jibam sebab telah menemani aku sampai sahur pada bulan puasa ini. Saya harap abang dapat khas spek Nora Dennis dan selamat hari raya. Like Malay Dash. Kita dah start ada haters. Thank you for the Malay Dash comment. Because tapi aku rasa macam terlalu awal untuk ada haters dok. Apa yang jadi dengan game ini? 11 hari yang tu jugalah saya lalui dengan penuh duka. Ya, engkau rasa kesepian ke? Yo, Syamil terpusing-pusing. Message dari Lockblocks. Aku ingatkan message daripada awek. Dek, siap Rockblock ni. Kasih lah message daripada awek. Selamat Hari Raya apa ke. Hell nah, bro. Saya rasa masa 11 hari tu orang yang saya kejar berubah perlahan-lahan. Teruskan mengejar, ya. Teruskan mengejar sampailah kau penat. Bila kau dah penat, lalu dia tinggalkan tanpa rasa kesian terhadap diri kau yang telah penat mengejar dirinya. Kau nak kena tahu bahawasanya manusia takkan pernah mengerti diri kita. Sedangkan diri kita pun tak faham siapa diri kita. Ini kan pula orang lain untuk memahami diri kita. Jadi, berhenti mengejar. Mulalah memilih. Okey? Bila dah pilih, jaga elok-elok. Okey? Jangan mula kejar kembali. Kejar kembali, okey? Please dok, jangan kejar dok. Buat penat kau kejar dok. Kau lelaki kau boleh pilih dok. Chill dok. Banyak lagi awek sekolah yang cantik kata awak. Kalau kau nak lagi hantar, try cikgu. Benda ni mat. Cikgu Suraya tetap di hati saya bang. Cikgu Suraya tidak akan pernah kembali selepas kejadian hujan dan anak muridnya tumpang berteduh. Padahal ianya hanyalah kebetulan. Ingin tumpang berteduh sahaja. Tetapi nak buat macam mana? Raya sambil geli-geli maksudnya. Ni apa dok? Detektif Itik. Aku tekan dok. Detektif Itik. Awak adalah Itik yang luar biasa. Ada skill. Awak kebekuan di luar. Tunggu, apakah ini? Mencari detektif. Saya menunggu detektif. Apa dekat tu duk? Hello, I'm back bang. Hello, Syarif. Baik duk. Ni game apa duk? Kuatnya suara dia. Ni apa duk ni? Detektif Itik Dah wait tu. Where should I get in? Oh bro, are you serious? Hantar ke tutorial dulu je. Kau ingat aku budak-budak ke? Saya nak tutorial. Bro. Namaku Zakir bang, bukan Syarif. Okay, Zakir. Cuba main chess bang. What the hell main chess? Welcome dok. Hari ni kita menjadi detektif Itik main chess. Panjang Syak, bulu ada bulu dok. Kat tetek kan ada bulu tak? Maksudnya kat chess. Ada pencuri kat rumah kita. Selamat datang detektif.
Detektif di Bamkuat. Saya DCI James. Okay. Tengok inventory. The folder full suspect profile and alibi. Suspect mangsa. Hari Jumaat pukul 2.04 pagi. Suara ni kuat sangat tak? Kalau suara game kuat sangat bagi tahu Saya rasa okey juga. Peti simpan rahsia beku belakang cermin diambil. Pasu bunga ros diketuk, dihancurkan. Dan barang-barang calar. Suspek tukang cuci 28, lelaki. Bekerja sebagai cleaner dan tahu tempat simpan kotak rahsia. Dan dia mempunyai masalah duit. Okey, suspek. Kenapa suspek dia warna hitam tu? Kenapa suspek dia warna hitam? Oh, suspek cleaner. Cleaner, bila kita kerja sebagai cleaner, kita bersih-bersihkan kotoran terlekat di badan dan sebagainya. Jadi mungkin itu kotoran. Sebab itu dia berwarna gelap. Okey. Suspek kedua. Kawan baik, umur 35, lelaki. Titik tu macam Adam abang. Ya, presis lah roadblock ni. Mangsa punya kawan rapat. Tahu peti besi punya password. Sangatlah terpercaya. Wanita kawan rapat. Lelaki kawan rapat dengan wanita. Sampai tahu peti besi punya password. Kawan rapat. Sampai kongsi semuanya. Kawan rapat. Sangat dipercayai. Meremang sat bulu rumah. Nampak? Bang main hutan. Suspek ketiga. Tukang paip. Umur 60, lelaki. Dikenali seorang yang serabut. Betulkan tandas baru-baru ni. Tertinggal tu. Okey. Jiran, okey. Sangat bising tetapi bersih. Banyaknya duk. Okey. Dia berapa? 5. Okey, tak ada criminal record. Okey. 42. Okey, blacksmith. Okey. Lagu. Okey. Okey, kita akan selesaikan masalah orang ni Masalah siapa ni? Victim pakai ni James. Ni James. DCI James. Lah mangsa. Compare their story with the clues. Integrate suspect to expose lies. Jangan spam Zaki. Okay. Okay, check your surrounding. It can give you hint about trait of the thief. Check sekeliling Interact with your surrounding. For example, okay. Boleh buka tu. Ada kunci. Someone found a key. Oh, ada orang jumpa kunci tu. Okay. Ni cak tu balik. Okay. Kamu Indonesia? Ya, aku Indonesia. Tapi aku dah berpindah ke Malaysia sudah sekian lama. Inilah peti besi yang dirompak tu. Okay.
Click to which sus? Rambut hitam. Suspek rambut hitam, suspek 4, suspek 5. Ini rambut tak hitam, okey. Yang hitam, okey. Ini bukan. Maknanya suspek. Ini kita tak nampak rambut dia. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Kita akan fokus kat 4, 5. Tukang kunci lalu datang rambut. Bersih tapi bising. Ask about victim. Oh, tanya pasal jadual tentang mangsa. Tak ada criminal record. Okey. Manis pok. Kau wear tu beg dulu be. Nak layan left gateway. Layan left gateway? Syamil tu pusing-pusing. Wake up bro. Bro, wake up bro. Bro, please wake up bro. Kenapa kau melayani live wanita? Bro, kamu Indo sanggup layan gateway daripada jibe kuat. Hell nah bro. Aku tidak mempercayainya bro. Kau sanggup melayan live wanita daripada jibang kuat yang kuat ini? Live gateway sangat penting manis. Sekejap dia. Okey, rambut hitam. Serius kan? Kau tak nak tolong itik ni menyelesaikan masalah? Oh, ni topi James. Okey. Hujan. There must be a green key somewhere to open this door. Okay. Green key. Tapi ni kunci apa dok? Kunci hijau. Gateway dia nak buat lagu mana? Bukan gateway kita, Jibe. Oh iya tu. Gia dok. Pergi dok. Pergi layan wanita kau dok. Daripada layan ini dok. Sesungguhnya aku tidak menimbulkan perkara yang tidak seronok, okey? Baik kau layan live wanita dok. Live awet kau dok. Sebab kalau kau tak layan nanti kau kena gigit dok. Kau kena gigit. Itu yang kau nak sebenarnya kan. Digigit kan. Ku respect tu siapa pula dok? Ku respect. Kau rasa bawah ni bawah lantai dok. Semua tu tekan dok. When you ready to accuse someone, just use your phone. I will notify you when you are found enough evidence to close the case. Okay. Tapi aku baru dapat satu clue dok. Yang di mana clue-nya adalah clue-nya adalah rambut hitam. Berus gigi. Ada kunci. Kunci jauh. Make sure to carefully read your notes in the folder and understand why some objects are on the crime scene. Okay. I know. Ini plumber kita tertinggal barang dok. So I know. Okay. Apa ni dok? Rambut hitam dok. Always make sure to interact the every item to get better idea who suspect is. Sometimes the item hidden. Okay. A crowbar, a tool blacksmith of. Crowbar, alat yang digunakan oleh tukang kunci selalunya. Adakah ini barang? Suspek 5 selalu jumpa mangsa. Serabut. Bang, aku buat video.
Okay. Buat tu. Jadi clipper tu sekarang. Bilik 012. Okay, aku dah tahu dah. Jom. Aku dah tahu siapa dok. Easy. Easy dok. Do you want to end the investigation by clicking and you will move? Suspek 5, tukang kunci. Bukan. You are the one. Kemana kau pergi hari Jumaat 2 pagi sampai 4 pagi? Aku dekat parti seberang bandar. Pulang lewat dan terus balik rumah. Kenapa? Sebagai seorang tukang kunci, adakah kau boleh buka peti besi? What kind of question is this? Soalan apakah ini? Aku membuat alat dan aku tak buka peti besi. Ini adalah tuduhan yang melampau. Engkau adalah suspek utama. Sebab malam tu aku ada kat parti, engkau tak ada. This is a practice case designed to prepare your upcoming investigation charges. No charge have been made. Oh, ini adalah tutorial. Okay. Jadi kita tak ada apa-apa yang di-charge, dok. Hell nah, dok. Kenapa itik kaki dia tak bergerak, dok, jalan? Give me the real one lah, dok. Real situation lah, dok. Story mode. Lagu. Let's go. The Jewelry. The motel. Oh, kita akan mesej satu. Okay, kita akan tak. Easy. Easy tak bad, dok. Alamak, kena main satu-satu lah pula. Easy, okay. Easy. Success rate 85. Kiri bawah ada duit raya 10/10, bang. Oi. Ya, bodoh. Lupa tutup dah, dok. Thank you bagi tahu, okay? Mari. Saya sebagai detektif Jibam Kuat, saya akan selesaikan masalah ini. Welcome back, Jibam Kuat. Ya, detektif. You have been equipped with, awak ada kanta pembesar. Gunakan untuk tengok lantai dan tengok clue-clue yang kecil dan tidak nampak oleh mata kasar. Okay, thank you, detektif. Eleh. Zoom macam gitu je gila. Okay. Oh, what is this? The thief try to steal this. Oh, tapi dia tak boleh, dok. Okay. Oh. Wait. Kita akan baca dulu. Kes 0005, kedai barangan perhiasan dirompak. Pukul 10.30 malam, perompak menaiki van putih langgar pintu masuk. Okey. Boloksa Jewelry during a heavy rainstorm. Langgar pintu masuk Boloksa Jewelry. Ketika hujan lebat. Driver terpelanting satu kaki. Meninggalkan kenderaan dan enjin terbuka. Polis jumpa owner kedai itu dan banyak dinding dan berdebu. Dinding rosak dan debu. Kebanyakan diamond display
punya display hancur dan kosong diambil, okey? W translate. Tyler the Vandal, 19 tahun, Malay. Cat dekat tangan, baggy sweatpants warna kelabu, bau macam cat. Oh, tukang cat. His spray painting gear was never found near the area. Okay. Suspek kedua, Mickey Mechanic, 35, Malay. Ada grease dekat baju dia, tapi dia mekanik. Menjumpai pegang apa ni, wrench, fixing the car in his gear. Okay, van owner. Okay. Dua-dua ni tak sah, okey je. Businessman, denim dan businessman 42, Malay. Memakai suit dan jaket, bisnes dia gagal, berpeluh kerana nervous. Bisnes gagal, okey. Bisnes gagal. Okay. Suspek keempat, Gloria, previous store manager. Store manager yang terdahulu. Okay, 55, Malay. Pakaian mahal, sombong, perangai sombong, tahu layout kedai. Suspek 5, Steve, the clothes, 20, Malay. Bandagis on finger. Oh ni. Bandagis. Sangat cuai, mechanic assistant. Okay, jadi diorang, ada suspek 6. Alex the spy, 29, Malay. Refused to cooperate when found. Suspiciously quiet. Okay, dia tidak mahu bekerjasama dan hanya berdiam. Introvert. Okay. Yang sus ini, ni tak. Ini pun sus. Mungkin dia berdendam dengan ni. 3 ni, okay. Suspek ni. Businessman, suspek 3, suspek 4 dengan suspek 6. Alex, Gloria dengan denim Dan. Kita tengok siapa yang kena, okay. Tapi aku rasa gunakan firasat dan kekuasaan aku rasa ni Gloria. Tapi Gloria adalah seorang wanita. Dan paling nombor 1 Gloria, nombor 2 ni denim Dan. Let's go. Bang, cuba bang terus je bang. Kita terus kita tanpa check. Kita terus, okey? Okey, jap. Aku tengok keliling dulu. Gloria tak mampu nak buat pecah-pecah ni, dok. Kita terus. Tak sampai 10 minit. Kita tak perlukan clue. Alamak, kena masuk pula bilik-bilik. Aku dah tahulah siap. Aku dah tahu siap. Terima kasih Bamji beri duit raya nak come sikit. The fuck? Selepas melihat live awek dan rasa nak come kat muka. What the fuck you talking about, bro? Gunakan kanta pembesar. Click your screen. Okay. Yelah. Ni apa, dok? Internet paper. Oh. Aku dah tahu dah, dok. Ni. Yang ni. Nombor 3 ni, businessman. Confirm, okay? Aku dah tahu dah. Tapi gini. Robbery start pukul 10.30 malam. Turn off electricity. Oh, ni plan dia, dok. Ni plan dia. Lucunya komen abang. Please ignore. Hah? Matikan lampu. Start engine van untuk hancurkan pintu. Ada 7 minit je sebelum polis sampai. Ni kerja-kerja ni, dok. Kerja-kerja businessman, dok. Oh, ho. ID card. Tyler, spray painter Tyler. Aku tak rasa Tyler, dok. Tyler hanya seorang budak yang nakal je, dok. Dan aku tak rasa dia lah orangnya, dok.
Oi, kunci cashier dok, kunci cashier. Kita ada kunci cashier dok. What the hell? Ya je suspek nombor 3. Hah? Bukan nombor 3 ya ni, nombor 4. Nombor 3 betul-betul. Ya ya, confirm 100% okey. Tapi dia suruh aku tengok semua dulu doh. Confirm eh. Serius, tak tipu. Kod 4320. Apa yang senang sangat dok kod dia? A correct code has been entered. Okay. Okay. Who knows the code of the number of lock or the petrochem Mickey, mechanic, Gloria, Steve. 3 orang ni yang tahu. Maknanya betul lah aku cakap 3 ataupun 4. Okay. Okay. Tapi Gloria tak mampu dok nak buat macam ni dok. Takkan 2 orang dok. Boleh jadi 2 orang dok. Hah? Lompat je lah bongok itik. Kau itik kot. Itik boleh terbang kan? What the hell? Tak boleh pakar. Hell no. Hell ni, hell no. Tengok CCTV dok. Oh, elektrik tak ada, gobloy. Ni kunci apa? Electric panel. Kat dalam dok. Kunci mangga. Kunci mangga ada di mana ya? Kunci mangga? Mungkin ada di sini. Perompak menggunakan van ini untuk melanggar. Mana kunci mangga dia bongok? Kunci mangga? Ini Mickey. Ini Tyler. Password bongok. Nak buka. Ini kod 4320 adalah kod ini. Dan kod itu kod untuk mangga adalah di manakah kod untuk mangga tu? Wow, just wow dok. Agak mencabaran dok. There's no clue for the code for mangga.
Cuba ni. Kita balikkan. 0, 2, 3, 4. Alah, bongok. Mana kod dia, bongok? Try using the Astu. Astu kat mana kod dia? Perdana Menteri pun boleh kena tangkap. Ya, Dok. Sekarang ni bukan masalah Perdana Menteri. Masalahnya, apa kod mangga dia, anjing? Takkan lah level easy macam gini, Dok. Tak mungkin, Dok. Aku rasa aku terlepas clue, Dok. Kan, dia tak mungkin, Dok, susah macam ni, Dok. This fedora looks new. Pakai topi? Aku dah tahu, Dok. Kasih aku teka je, Dok. Kasih aku... Bukan aku teka lah. Kasih aku jawab je, Dok. Sekarang ni apa kod mangga dia? Berbangan. Gen Z? Takkan tersorok sangat, Dok. The fuck? Ni alam-alam di sebalik mata, Mok. Nipu, Dok. Tak susah macam ni, Dok. Dia takkan susah macam ni, Dok. Serius. Dia takkan susah macam gini, Dok. Serius, Dok. Dia takkan susah macam gini. Jap. Aku patut buang, Dok. Mana kod mangga dia, Dok? Who knows the code of the number lock for the... Siapa yang tahu tentang kod lock number Mike, Mickey, Gloria, Steve. Mickey, Gloria. Kau rasa apa yang kau rasa? Kau rasa apa yang aku rasa? Dok. Inilah kod dia, Dok. Mickey, Gloria, Steve. Mickey 2. Gloria 4. Steve 5. Ni kosong.
Bukan bodoh. Sabar. Yang tahu password dia adalah Mickey, Gloria, Steve. 35 tambah 55. 35 tambah 55. 35 tambah 55. 5, 6, 7, 8, 9. 90. Tambah 90, 100. Tak dok, bukan cerita dok. Dia tak susah cerita, dia tak susah cerita. Dok obvious. Dah berapa suspek kena tangkap tuan? Kosong tuan. Tak ni lock ni apa anjing dah. Kau rasa aku terlepas dok ni. Ini kunci dalam ni. Dia itik kan? Dia itik dia boleh terbang bodoh. Macam ni, sak pak. Lama tak live bang Abang Raya Mawek ke? Ada 250 awet kan. 250 awet kita raya, okey. Jadi kita perlukan 11 hari dok. Untuk habiskan rumah. Fuck man. Dia tak susah macam gini doh. Serius dia tak susah macam gini doh. Ini level easy doh. Level adik-adik ke tau. Ini kau pernah tengok cerita ni tak? Cerita babi. Cerita apa sial? Imak betul. Okay, masuk pintu tu. Okay. Masuk pintu tu. Dah buka, dia kata ni. Siapa yang tahu kod number lock dekat electric panel? Mike K. Mekanik. Dia memerlukan bila elektrik tak ada. Bila elektrik tak ada, dekat garaj dia. Dekat garaj dia? Huh? This is garaj dia dok. Tempat tadi bang. Ya dok. Live setiap hari lagi ke? Macam live setiap hari. Aku live setiap hari. Live setiap hari pukul 10. Sejam okey. Dah nak sejam bodoh. Babi lah benda ni bodoh sial. Aku nak habiskan detektif itik babi ni dok. Susah agak dok. Ni bukan easy bongok ni. Dia suruh aku fikir apa dok ni. Dia kata siapa je yang tahu kod ni. Mike, Gloria dengan Steve. Lepas tu kau nak aku buat apa dok? Call. Tak boleh call dok. Buku. Ya, tenang. Aku rasa kita kena tenang dok. Yang tahu kenapa dia bagi tahu ni? Kenapa dia bagi tahu? Okey? Kenapa dia bagi tahu? Maknanya dia nak ringkaskan suspek. Bermakna suspek okey, suspek matikan lampu. Bermakna antara 3 orang ni suspek. Unggut nak kod. Tak boleh call dok, tak boleh call. Dia kena masuk semua. Ni aku dah tekan dah semua. Ni tengok makin kat dinding-dinding kan. Kat pintu ni ke? Kau orang nampak tu? Macam gelap je dok skrin aku. Dia tak sesusah ini dok. Dia tak sesusah ini. Aku rasa aku ada terlepas benda dok ni. Jom kita baca sekali lagi dok plan dia.
Ni lah. Start pukul 10.30. Matikan elektrisiti. Hidupkan enjin van untuk langgar pintu. 7 minit je ada. Aku rasa ini aku dapat merasakan bahawasanya Mickey dan juga Steve. Sebab apa? Sebab dia kata ni. You have 7 minutes till police arrive. Okay, dia ada 7 minit je. Bermakna, oh, Steve. Mickey kepala dia. Mickey kepala dia. Van owner? Mickey dan juga Steve duk. Mickey, Steve. Kod kunci tu. Kod kunci mangga tu anjing. Dia nak suruh aku teka ke apa duk? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 2550 bang kod dia. Atau 2500. Kenapa duk? 2500. Kenapa 2550? Kenapa 2550 duk? Kenapa kita kencik tahu duk? Aku dah betul tadi. Aku 2450. Dah ambil sampel belum kat belakang lorong kau? Kenapa 2550 duk? Ya, tadi aku letak 2450. Kan aku salah kira jap. 55 tambah 35 90. 90 tambah 20. Tak, aku buat tadi ni. Aku ni. 2, ni suspek 2. 4 5-0. Kenapa 2550 ah? Tak apa tuan. Saya assistant tuan. Okey, baik. Thank you assistant. Let's go. Okay. Thank you assistant kerana telah memberi kod dia. Saya dah tahu dah kod ni sebenarnya. Okay, buka elektrik. Okay, let's go. Ada CCTV. Fingerprint. I could place a fingerprint sample here. Oh, jap. Topi dok. Pukul 10.40. Motion detect. Okay, dekat situ dok. Jeng. Jaga. Denim. Just like I said. Kau boleh undur balik pada minit 2 minit apa? Minit 43 minit. Aku cakap siapa perompaknya? Denim. The businessman, bro. Aku dah tahu dah. Tanya soalan. Kemanakah awak pergi pukul 10.30 malam? We found terus.
Tidak mungkin. Saya baru balik dari sana. Saya membawa kereta mahal. Tapi... No. You are the perompak.